one of the best kereta ni, dia dah gunakan enjin daripada K-Series. Enjin K-Series dengan setup dia yang kemas, yang teratur. Ini kali spek drag ke bos? Ni spek rentong. Spek rentung. Kereta ni special sebab apa? Dia reka khas untuk perlumbaan trek di Sepang. Kau tengok dalam pun tahu bos. Ini kereta sahabat saya, Abang Jai. Tapi saya tak tahu sekarang Naim stick yang jaga kereta ni. Inilah dia punya condition kereta dia. Dalam memang rentong lah. Dalam bukan rentong apa tau. Dia buat konsep track car. Tapi sebenarnya kereta ni sebenarnya boleh on road je. Oh ya ke bos? Tapi dia buat setup track car. Track car ni dia setting chamber apa semua khas untuk perlumbaan di Sepang lah. Masa terpantas saya tak sure berapa sebab saya tak ikut perkembangan kereta ni, tapi one of the best kereta ni, dia dah gunakan enjin daripada K-Series. Enjin K-Series dengan setup dia yang kemas, yang teratur, dan saya rasa dia boleh dapat kot dalam masa-masa yang terbaik dekat Sepang tu. Dan kereta ni pun selalu main dekat track day sebenarnya. Lawa bos. Lawa. Rindu pula EG saya. Rindu pula EG saya. Rindu boleh, kembali pun boleh. Kalau ada duit. Bawa set mirror dia. Alamak. Comel dia. Kan? Cun lah. Berapa rating kau nak bagi kereta Naim Stick ni? Kau cuba komen kat bawah. Berapa rating? Merah ambil video full sikit. Nanti diorang nak bagi rating ni.